Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Hafizah binti Kamarudin. Saya dari Kolej Vocational Datuk Seri Muhammad Zain, Alor Gajah Melaka, MHA 0001. Hari ini saya akan menceritakan tentang buku yang bertajuk 25 Rasul Membawa Rahmat. Buku ini ditulis oleh Umi Ashika. Baik, buku ini mengandungi kisah-kisah 25 Rasul dan hari ini saya akan menceritakan tentang Rasul yang ketiga, iaitu Nabi Nuh dan banjir besar. Kisah ini bermula apabila suatu hari Nabi Nuh mengajak umat-umatnya untuk mentauhidkan Allah dan memeluk agama Islam. Tetapi sebahagian daripada umatnya menolak ajakan beliau. Umat beliau mengejek beliau seorang yang gila dan fakir. Tetapi Nabi Nuh tetap bersabar dan menyeru umat-umatnya yang mungkar itu untuk mentauhidkan Allah. Dan suatu hari Allah mendengar dan melihat perbuatan umat-umatnya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membina sebuah kapal besar dan mengajar baginda. Nabi Nuh memilih tempat yang jauh daripada umatnya untuk membina kapal tersebut supaya tidak mengganggu Nabi Nuh. Tetapi orang-orang kafir yang lalu lalang di situ mengejek Nabi Nuh dan bertanya, "Mengapa engkau membuat kapal yang besar ini untuk berlayar di atas darat sahaja?" Tetapi Nabi Nuh jawab dengan penuh sabar, "Tunggulah, kamu akan tahu apa sebabnya nanti." Dan setelah kapal itu siap, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengisikan kapal tersebut dengan haiwan-haiwan yang ada secara berpasang-pasangan. Dan Allah menyuruh Nabi Nuh juga untuk mengisi benih dan anak-anak pokok yang tumbuh di muka bumi ini. Setelah itu, Nabi Nuh dan haiwan-haiwan yang ada serta pengikutnya naik ke atas kapal tersebut berbekalkan dengan makanan dan minuman. Setelah itu, banjir besar mula berlaku. Hujan turun dengan sangat lebat serta air mencurah-curah keluar di permukaan bumi. Dan waktu itulah seluruh bandar tersebut ditenggelami air. Rumah-rumah yang ada di sekitarnya juga turut tenggelam. Dan orang-orang kafir itu tadi berlari-lari menjerit-jerit meminta pertolongan, tetapi tiada siapa yang mendengarnya dan boleh menolongnya, kerana mereka semua tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seluruh umat tersebut ditenggelami air dan mayat-mayat yang terapung di permukaan air itu turut dibawa oleh arus yang deras. Tetapi kapal yang dinaiki Nabi Nuh serta pengikut-pengikutnya, termasuklah haiwan dan anak-anak pokok tersebut yang ada di dalam kapal itu, selamat. Dan setelah itu banjir terus berlaku dan menenggelami bumi. Hanya kapal Nabi Nuh sahaja yang selamat. Dan kapal Nabi Nuh terus berlayar sehinggalah sampai di Bukit Al-Judi. Kapal tersebut berlayar selama 6 bulan dan sampai di Bukit Al-Judi pada 6 Muharram. Baik, pengajaran daripada kisah ini ialah kita janganlah sombong dan takabur dan sentiasa beriman kepada Allah. Dan hanya Allah sahajalah yang akan membantu kita ketika kita susah dan meminta pertolongan. Baik, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.